Inilah. Maka ketika kawan ini tak dikenali, nur inilah mengenal. Ketika kawan ini tidak diketahui, nur ini mengetahui. Ketika kawan ini tidak disaksi, nur ini yang mensaksi. Maka dia kenal, dia tahu, dia saksi, dia sebutlah Allah, baru ada nama. Siapa yang sebut nama Allah ni? Nur Muhammad. Bila kemampuan dia ni terlampau kuat, sebab dia asal dari sini, kehebatan nur kita terlampau kuat, keluarlah Adam. Inilah Muhammad akhir. Sampai keluarlah salah silah Nabi. Sampailah kepada Muhammad 12 Rabiul Awal. Asalnya nur dia lah. Apa dia? Nak cakap bahasa mudah. Apa dia nur? Mengetahui. Asalnya jahil itu gelap. Nur itu cahaya. Orang kata Nur Muhammad ada ke tak ada ke? Ni dia kata Allahu nurul ladzi khalaqas samawati wal ard. Aku adalah cahaya yang menjadikan langit dan bumi. Dia abang cahaya ke dia abang apa? Pasal bila kata Nur Muhammad orang kata sesat. Hang ketiga tak erti ni. Inilah cahaya apa dia? Yang mengetahui. Dia apa lah? Dia al-alim. Yang mengetahui. Duk di mana mengetahui ni? Duk di Muhammad akhir. Di mana Muhammad akhir kenyataannya? Bermula dengan Adam. Apa makna Adam? Adum. Apa makna adum? Yang tidak ada. Kalau yang tidak ada, duk nyata apa? Duk nyata yang ada. Bila kita sedar kata kita ni hamba, otomatik dia Tuhan lah. Kalau kita tak sedar kata kita hamba, mana nak tahu kata dia Tuhan? Di mana nak sedar kata dia hamba? Nur ni lah yang bagi tahu. Lah ni nur ni duduk di mana? Duduk di kita. Tak mana dia duduk? Bukan dalam, bukan luar. Tetapi dialah yang bagi tahu kata tu dalam dan di luar. Sebab tu dia tak ada nilai apa-apa pun. Tuhan kata, Allah Ta'ala itu cengang. Tak ada nilai langsung apa-apa pun. Yang menilai sifat. Zat juga ada nilai. Jadi tak payah cari zat di sini. Cari dekat siapa? Cari dekat sifat. Sifat ni pun sifat yang awal. Cari dekat sifat akhir. Cari dekat mana? Cari dekat akhlak Muhammadur Rasulullah. Itulah Nur Muhammad. Ada dekat semua orang. Kerana nur ni lah juga ayam, itik, kambing, lembu semua keluar. Kerana dia mengeluarkan benda yang baik kepada yang main dari siapa? Main dari Hu Ahad. Orang tanya dia. Orang tanya Muhammad akhir ni. Kamu siapa? Aku Ahmad tanpa mim. Tuan-tuan ijah Ahmad buang mim jadi apa? Alif Ha Mim Dal. Buang mim jadi apa? Jadi. Sebab tu siapa Muhammad? Kebesaran dia ni. Sebab tu bila kebesaran dia ni, apa yang ada dekat Muhammad? Akhlak. Akhlak tu apa? Akhlak bernur. Yang memberi kebaikan. Muhammad ni baik dia apa? Dia selalu suka buat bagi semua orang kenal Tuhan. Dia selalu nak orang semua dekat dengan Tuhan. Walaupun dia tak memiliki apa-apa dalam hidup dia. Pasal apa? Dia cahaya. Dia tinggallah cahaya-cahaya tu kat kita. Apa dia? Alim yang kerana nur ni lah tuan-tuan boleh takbir. Kerana nur ni lah boleh rokok. Kerana nur ni lah boleh sujud. Dan mudah bercakap, nur ni lah gerak dan diam. Sebab tu Muhammad tadi yang kenal dia ni. Sebab tu dia ni ra'i sangat Muhammad ni. Nak ra'i di mana? Ra'i di sini lah. Ada ni semua. Nak ra'i Muhammad lain. Tak mana ni berdiri Muhammad lah. Tapi kita ni tak nak cari hal lain. Sampai mati tak jumpa. Nak jumpa mana wafi anfusikum. Pada kejadian diri kamu. Afala tubsirun. Tuhan kata. Kenapa tak tengok aku dah ngarang? Di mana? Dia akhlak hang macam Muhammad. Muhammad dia apa? Dia tak boleh untuk diri dia. Dia suka bagi ke orang. Tengok mak, bagi ke siapa? Bagi ke anak. Tengok ayah, bagi ke siapa? Bagi ke anak. Tengok